Hai Cikgu Sylvie, pernah tak terfikir macam mana nak bagi kelas sejarah tu rasa lain macam sikit? Hari ni kita ada satu idea best untuk ubah tokoh-tokoh sejarawan yang kita selalu baca tu jadi sesuatu yang jauh lebih epik. Jom kita mulakan. Soalan ni, inilah kunci untuk semua benda. Kita faham, nak ajar konsep sejarah yang abstrak ni kadang-kadang boleh jadi satu cabaran kan? Tapi, macam mana kalau kita tukar cabaran tu jadi satu pengembaraan yang super seronok untuk pelajar? Itulah misi kita hari ni. Konsep dia sebenarnya simple je, tapi impak dia wow. Lupakan sekejap buku teks yang tebal tu. Cuba bayangkan, pelajar-pelajar cikgu sendiri yang akan reka wira-wira ilmu ni, lengkap dengan kuasa-kuasa unik yang mewakili cara pemikiran setiap sejarawan. Okey, wira pertama dalam tim kita, Herodotus, bapa sejarah. Agak-agak apa kuasa super dia ya? Mungkin kebolehan untuk travel ke masa lampau dan tengok sendiri peristiwa yang diceritakan. Inilah jenis pemikiran kreatif yang kita nak cetuskan dalam diri pelajar. Seterusnya, kita perkenalkan pula Ibn Khaldun. Dia ni kan seorang pemikir yang kaji tentang jatuh bangun sesebuah tamadun. Jadi kuasa dia, mungkin kebolehan untuk nampak corak dalam masyarakat dan ramal masa depan sesebuah tamadun tu. Nampak tak? Setiap wira ada perspektif unik masing-masing. Dan untuk melengkapkan trio wira kita, Muhammad Yusuf Ibrahim yang sangat tekankan pasal sumber dan bukti yang sahih. Jadi kuasa super dia apa pula? Mungkin mata X-ray yang boleh scan mana-mana cerita sejarah dan nampak mana yang betul, mana yang tak. Dengan 3 wira ni, pentas dah sedia untuk misi seterusnya. Jadi apa misinya untuk pelajar-pelajar Cikgu Sylvie? Tugasan mereka ialah untuk hasilkan satu infografik yang menghidupkan wira-wira sejarawan ni. Tapi, ini bukan sekadar aktiviti melukis tau. Ini sebenarnya satu latihan pemikiran kritis yang kita sorokkan dalam satu aktiviti yang best gila. Misi ni ada 4 langkah yang mudah aja. Pertama, pelajar pilih wira-wira mereka. Kedua, mereka reka persona adiwira. Kat sinilah kreativiti mereka akan meletup. Ketiga, yang penting mereka kena jelaskan pandangan setiap wira. Kaitkan kuasa dengan idea asal sejarawan tu. Dan akhir sekali, gabungkan semua tu dalam satu infografik yang mantap. Inilah jantung tugasan ni. Pelajar kena fikir macam mana idea abstrak seorang sejarawan tu boleh jadi satu kuasa super yang kita boleh nampak. Contohnya, pandangan Herodotus tentang penceritaan sejarah. Mungkin boleh jadi kuasa naratif epik. Proses inilah yang buat mereka betul-betul faham dan ingat. Okey, Cikgu Sylvie. Sekarang kita masuk bab yang paling penting untuk seorang guru. Macam mana kita nak nilai aktiviti macam ni? Sebab ini bukan setakat nak seronok-seronok je. Aktiviti ni sebenarnya direka khas untuk capai hasil pembelajaran yang sangat spesifik. Inilah sebabnya misi ni sangat-sangat berkesan, iaitu tukar idea yang susah nak bayang jadi sesuatu yang visual. Pelajar terpaksa fikir secara kritis. Kenapa pula idea sejarawan ni sesuai jadi kuasa super ni? Bila logik bertemu kreativiti, penglibatan mereka dalam kelas terus naik dan apa yang mereka belajar tu confirm lekat dalam kepala. Sebenarnya, apa yang kita bincangkan dari tadi ni ada nama tau. Ia dipanggil pedagogi kreatif. Ia adalah satu seni menggunakan imajinasi sebagai kunci untuk buka pintu pemahaman. Ini bukan nak ganti cara mengajar yang sedia ada, Cikgu Sylvie. Anggap je ini sebagai satu lagi alat yang power dalam toolkit pengajaran cikgu. Jadi, mesej utamanya, Cikgu Sylvie lah pengarahnya. Bilik darjah tu pentas cikgu. Dengan misi macam ni, cikgu bukan setakat mengajar sejarah. Cikgu sebenarnya sedang melatih generasi pemikir yang hebat yang berani untuk berfikir di luar kotak. Jadi kita akhiri dengan soalan ni. Bila sejarah bukan lagi sekadar senarai tarikh dan fakta, tapi dah jadi macam satu saga epik yang penuh dengan wira dan idea-idea hebat, agak-agak penemuan luar biasa apa lagi yang menanti? Itulah pengembaraan yang Cikgu Sylvie dan para pelajar akan lalui bersama. Selamat mencuba.